Hai semua, dalam video kali ini saya nak cuba nasi goreng perisa kari dengan Sri Aji sebut perencana nasi goreng perisa kari. Anda boleh nampak ya dekat gambar tu, nampak macam menarik juga tau, dengan sebut kari, dengan perasa kari, mesti wangi juga kan. Dan dalam video kali ini saya akan masak ikut cara saya lah, di mana saya akan guna daging ayam dan juga telur. Dan jangan lupa nasi lah. Sama juga dengan itu sebut perencana nasi goreng Sri Aji. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tang. Okey, jom kita mula. Okey, saya sudah sediakan nasi basmati ni. Itu pun sudah masak dan letak di sejuk pada satu masa dah. Daging ayam ini. Dan juga telur ya. Ini telur dia. Dan kita jangan lupakan sebut Sri Aji ya. Perisa kari. Ini orang bagilah, bagi saya secara percuma. Ada saudara kepada kawan, saudara ibu saya yang bagilah. Ini adalah cara masak dia. Itu jika ikutkan cara dia lah. Dia suruh kamu masak udang, masak letak daun kali, nasi putih. Macam tu je ya. Tapi untuk video kali ini saya akan tambah telur dan juga ayam ya. Ayam tu saya akan masak terlebih dahulu. Saya akan potong dan masak terlebih dahulu ayam tu. Terlepas tu saya akan gorengkan nasi tu ya. Ikut cara dia ya. Dan tambah perencah. Ini je. Tambah telur, tambah perencah. Ini je. Okey, mari kita masak dan sediakan bahan-bahan ya. Dan sebelum saya mula, mari kita tengok apa yang ada dalam tu ya. Okey, tak tahu anda nampak tak? Bagi saya buka dulu. Ada bau kari dekat dalam ni. Warna tu pun warna nampak macam kari ya. Agak wangi juga, agak harum ya. Okey, mari kita masak ya. Untuk cara nak masak nasi goreng perisa kari ni, pertama sekali kena pastikan minyak tu betul-betul masak lah. Dan selepas tu kita tambah ayam. Goreng tu. Dan masakkan ayam tu sehingga betul-betul masak. Okey, anda boleh nampak ya, ayam pun sudah tukar warna tau. Masak sehingga memang ayam tu betul-betul masak lah. Jika anda rasa tak cukup minyak tu, boleh tambah lagi sikit minyak. Saya tambah dah. Sebab saya nanti nak letak telur kan. Selepas itu saya letakkan nasi. Nasi tu nasi basmati tau. Nasi tu kena letak semalaman. Barulah sedap ataupun wangi kan. Okey, bagi saya letak telur ya. Macam tak cukup minyak je, letak lagi minyak. Okey. Tunggulah telur ini masak. Kalau tak nak telur yang terlalu hancur lah kan.
Dan selepas itu kita tambah perenca ya. Tambah secukupnya ya. Dan kita akan teruskan goreng nasi. Gorenglah sehingga betul-betul masak lah. Betul-betul kering ya. Dan selepas tu dah boleh makan. Bagi saya goreng dulu. Goreng. Okey. Nasi goreng perisa kari Seri Aji pun sudah siap masak ya. Dah boleh makan dah ya. Bau tu, wah wangi, harum tau. Ada bau kari lagi. Mari kita cuba. Saya ni kurang pandai masak lah. Tapi jika anda orang yang pandai masak tu, mesti keputusan tu ataupun result tu lebih baik kan. Okey, mari saya masak dulu, makan dulu. Ada rasa kari, ada rasa sedap-sedap. Bau pun harum, wangi, sedap. Dan cuba tu ayam ya. Jika ikutkan resipi dia, kena tambah itu udang. Tapi saya allergic udang lah, so saya stick lah. Saya tambah ayam. Boleh adjust je ikut keperluan anda. Dengan ayam pun sudah sedap ya. Lagi-lagi jika dengan udang tau. Sangat sedap. Sesuai lah untuk sesiapa yang peminat kari ni. Sangat sedap, wangi, harum. Aroma tu semua ada. Dan nasi goreng ni memang boleh masak ikut cara sesuai lah. Cara kesesuaian kepada anda lah. Dan saya rasa satu pek perenca ni dalam kurang daripada RM2 lah. Dalam RM1 lebih macam tu je. Senang untuk nak masak. Dalam 15 minit saja ya. Tapi itulah pandai masak. Jika tak, macam saya lah. Tapi masih sedap lah kan. Dengan yang saya masak, saya pandai masak sikit je. Tak pandai masak banyak pun. Dan ini sajalah dalam video ini. Jika anda nak cuba Sri Aji perisa kari ni, perasa nasi goreng serbuk kari tu, bolehlah beli dekat pasar raya yang berdekatan dengan anda. Saya rasa lah, jika anda boleh tambah itu serbuk kari tu ataupun daun kari tu, lagi wangi tu, lagi sedap tu. Boleh ikut cara dia ya. Pek perenca tu memang semua dah ada dah. Dah lengkap dah. Anda hanya perlu tambah je serbuk perenca tu. Dan ini sajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video yang saya kongsikan dalam video kali ini tu, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk tekan lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!